Pasaran baru ni, bila kita nak mula? Adakah minggu depan, bulan depan? Sebab kita nak tahu secara khusus bilakah pasaran baru ini boleh dimulakan ataupun setakat statement begitu saja. Pihak Matrix sebenarnya dah memulakan market baru ni. Satu pasaran ialah Mesir. Ekspor kita pun naik lebih 50% pada tahun 2024 untuk Mesir. Pakistan dan Kemboja juga satu pasaran baru, naik pun lebih kurang 29 dan 30%. Satu pasaran yang baru yang ada FTA dengan kita ialah UK melalui CPTPP. Malaysia dah hantar penghantaran pertama minyak sawit daripada Malaysia ke UK tanpa tarif, ni di bawah CPTPP. Dan kita fokus juga kepada Timur Tengah. Kita akan umumkan FTA Malaysia GCC ataupun Malaysia Timur Tengah insya-Allah pada akhir bulan ini. Alhamdulillah tadi Yang Amat Berhormat Tan ada mengumumkan ada peruntukan juga untuk syarikat-syarikat PKS kita untuk mengakses market baru 50 juta ringgit kepada Matrix. Jadi kita tak boleh tunggu, kita kena percepatkan apa yang telah dibuat dalam masa 2 tahun ini. Kita akan tingkatkan dan dengan ada peruntukan yang lebih mungkin dapat membantu lebih banyak PKS kita untuk mendapat akses kepada pasaran-pasaran baru.